Hai semua, welcome back to my channel. Terima kasih sungguh-sungguh kerana sudi lagi untuk support saya punya channel. Dan hari ini seperti biasa kita berpeluang untuk tour sebuah lagi semi-D luxury di belakang saya ni. Kali ni kita berada di Keramat Kuala Lumpur, KL. Okay, so semi-D ni sebenarnya asalnya dia adalah single story, tapi owner dah upgrade, extend, renovate lebih kurang 500,000 menjadikan dia two story semi-D luxury dengan modern design. Okay, seperti biasa, spek of the semi-D ni adalah lens size dia 3,325 kaki persegi, build up dia 3,700 kaki persegi anggaran. Siap dengan 5 bilik tidur, 5 bilik air dan 1 surau. Okey, tunggu apa lagi? Jom follow saya. Seperti biasa, kita start tour semi-D ni dengan bahagian exterior semi-D dulu. So dari segi design, macam saya cakap tadi, dia adalah modern contemporary design. Okey, yang menariknya dia siap dengan auto gate dan buffer kat sini. Kita ada lebih kurang 5 ke 8 kaki lagi. Jadi kalau nak parking extra kereta, instead of kat dalam 2 kereta, kat sini kat luar ni pun boleh parking lagi 2 kereta. Okey, selain daripada auto gate ni, kita ada satu lagi mini manual gate. Okey, yang mudahkan untuk akses masuk keluar masuk. Dan begitu saja dia siap dengan planter box. Untuk bagi siapa yang suka bercucuk tanam kan. Ada dua satu kat sini, satu kat sini. Okey, dia punya fencing pun owner dah menggunakan wrought iron fencing. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, masuk je ke kawasan porch ni, kita akan dapati satu porch yang agak spacious, boleh muat dua kereta side by side. Okey, dan siap dengan porch yang concrete slab. Okey, dengan dua ceiling fan, plastic ceiling semua siap. Okey, dengan downlight semua sekali lagi. So, maknanya kalau datang malam pun, memang kawasan ni cerah lah. Okey, dan bukan itu saja, sebelah kiri ni pun nak parking motor pun boleh, nak parking satu kereta pun boleh. Cumanya kawasan ni owner dah buat satu green area lah, satu mini garden dengan stepping stone. So kat sini juga mungkin tuan-tuan perempuan nak buat satu tempat untuk kalau ada budak kan, tak trampolin kat sini ke, ataupun tak gazebo kat sini pun memang cantik, nice. Okey, sebelah kiri saya ada satu water features. Memang dia orang tu menenangkan lah, bagi kita tenang dan relax. Okey, santai-santai waktu pagi atau petang. Okey, dan di sebelah ni juga ada satu concrete fencing dan kita ada satu lagi buffer. Okey, setback lebih kurang 10 kaki. Okey, yang mana owner dah buat juga stepping stone. Ni untuk tempat untuk sedia baju sebagainya lah. Okey, dan juga sini ada satu access, okey, untuk menuju ke bahagian dining. Nanti kita akan cover lah. Dan bukan itu saja, sebelah ni adalah satu lagi breakfast area dengan wet kitchen. Kat luar ni ada owner buat laundry area. Okey, dan juga dry kitchen. Dan juga belakang ni ada satu lagi buffer ataupun setback. Okey, jom kita masuk ke dalam rumah. Okey, jom kita tengok bahagian interior pula rumah ni. Okey, menarik rumah ni. Kita ada dua entrance. Satu yang official, satu lagi yang official. Okey, unofficial. Yang mana kita start dengan unofficial ni dulu. Yang mana kat sini dah siap dengan sliding door. Okey, jadi kalau ada function atau majlis ke kan, so, boleh dia buka sliding door ni. Yang belah sana pun sama juga, boleh buka sliding door. Okey, dan menarik di sini dia punya dah full plastic ceiling, ceiling fan, dah ada aircon. Okey, ceiling height dia pun lebih kurang 11 kaki. Jadi memang bagus lah untuk ventilation. Kalau tengok tuan-tuan cahaya masuk pun memang sangat bagus. Okey, kita pergi ke bahagian living hall yang kedua ni. Okey, ni kira lebih kurang official punya living lah. Okey, yang mana ni agak besar juga berbanding dengan tadi tu. Dan juga dekat dengan ceiling fan, plastic ceiling, dengan aircon. Okey, dan juga ada satu tengok dia punya face tu, dia dah pun upgrade kepada 3 phase. Okey, wiring electrical. Dan sebelah kiri ni ada satu storeroom. Okey, dan welcome to dining area. Yang mana dining area ni berkurang muat lah 8 seaters. Okey, dan kalau kata tuan-puan nak ada different vibe, boleh juga. Okey, buat dining outdoor kat luar tu. Mungkin pagi ke petang ke nak tukar mood sikit kan, boleh buat kat situ. Dan menariknya juga kat sini dia punya flooring semuanya adalah marble flooring. Okay, sampai ke bahagian kitchen ni. Okey, sebahagian kitchen ni, okey, kita ada satu breakfast area muat lah. Okey, so muat breakfast area dan juga siap dengan quad stone punya cabinet. Dengan ada full height dah cabinet ni, ada hood hob semua dah siap. Okey, agak
spacious lah. Okey, dan juga bukan saja, kitchen ni pun ada juga access sendiri untuk bagi ke bahagian luar. Jadi tak campur lah, tak ada bergaduh atau okey, dengan bahagian dining. Dan juga ada sliding. Jadi kalau masak lebih-lebih kan, so kita boleh tutup kat sini, so that tak kacau lah tetamu dan sebagainya. Okey, kat bawah ni macam saya cakap tadi ada satu surau kan. Ni ada mini surau. Kita orang kata pun boleh muat lah 10 ke 15 orang dalam satu masa. Dan menariknya surau ni boleh convert menjadi satu bilik pun begitu. Ni ekstra. Ada satu lagi tempat ambil wuduk dan sebelah dia ada satu lagi bedroom yang memang muat lah queen size bed dengan attached bathroom sebelah dia. Okey. So jadi baguslah untuk kalau ada parents ke kan, ataupun ada nak letak maid pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jom kita naik tingkat atas. Okey tuan-tuan, untuk naik tingkat atas ni kita akan melalui 2 set anak tangga ke bawah sana dan kat sini, dan juga tempat untuk stop kejap. Okey, dan juga kalau tuan-tuan tengok dari segi pencahayaan sangat bagus. Sebab apa? Dia punya, kita ada satu glass wall. Bukan itu saja, kita ada juga satu lagi tingkat kat bawah tu, dan juga kat atas ni juga punya ceiling height lebih kurang 18 kaki. Okey, dan juga lebar dia punya tangga pun lebih kurang 4 kaki dengan solid wood rail dan juga rod iron railing. Okey. So kat sini tuan-puan, dia punya family area dia sangat-sangat spacious. Okey, boleh muat 10 ke 15 orang dan satu masa. So sesuai lah nak buat mini gathering kat atas ni pun boleh. Okey, boleh letak TV kat sana. Siap dengan ada separate DB. Ceiling height lebih kurang 11 kaki. Ceiling fan dah ada. Dengan full height wardrobe kabinet ni. Okey, dan kat sini ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Salah satu bilik air ni ada belah kiri saya ni. Okey, yang mana yang ni khas untuk bilik ni sebenarnya. Dan setiap bilik kat sini memang paling kurang pun queen size bed memang lepas lah, tak ada masalah. Okey, dan ini satu lagi bathroom yang mana boleh akses oleh orang luar. Cumanya bagusnya bilik ni sebenarnya muat queen, even king size bed ni pun memang boleh dah ada ensuite bathroom. Dan tempat untuk study area. Okey, ni overlooking belakang lah setback rumah ni. Dan juga dah ada full height wardrobe. Okey, jom kita tengok bilik master pula. Okey, keluar je daripada bilik tadi tu, ada 2 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, kita akan pergi ke bilik master. Sebelum ke bilik master sebelah kanan saya ni satu lagi bilik junior master lah. Sebab dia size dia juga sama, memang ensuite bathroom kat sini. Okey, jom kita masuk bilik master. Masuk je bilik master ni, kita akan dapati bilik master yang agak luas, spacious. Okey, siap dengan tile flooring. Memang the whole floor dekat atas ni semuanya tile flooring dia sama je. Okey, dan muat king size bed. Okey, boleh letak kursi malas kat situ, ataupun macam owner ni dia letak kursi malas satu lagi di sebelah dengan balcony ni. Di belakang saya ni atau sebelah saya ni ada satu master bathroom lah. Agak spacious. Okay. Dan daripada master bathroom tu, sebelah kiri ni ada satu tempat untuk panggil cozy area, set full height wardrobe. Dan bestnya lagi, bila keluar je daripada bilik ni, kita akan dapati satu balcony yang orang kata apa, cantik sekali, nice sekali. Okay, untuk kita husband and wife ke, okay, yang mana kita kat sini boleh relax, tenang. Saya tuan-tuan tengok memang angin, boleh rasa lah angin daripada KL, angin daripada belakang, bukit belakang yang menuju ke sini memang rasa windy dan relax sekali. Dan juga sambil kita tu kat sini kita mungkin boleh buat lepak-lepak sini untuk baca buku sebagainya. Dan juga kat depan kita ni kita nampak guest kita datang ke, tetamu kita datang ke, anak-anak saudara mara datang ke. Dan juga kalau ada cucu, boleh tengok cucu main kat sini ataupun anak main kat sini. Okay, memang relax sekali. Alright, jom kita turun dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video saya ini sampai habis. Okay, dan last but not least adalah dari segi harga yang ditetapkan, iaitu 1.68 million negotiable. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Jumpa anda di next episode.